pisang goreng sebenar. Kalau bagi Bos Ijan, pisang goreng yang Bos Ijan suka, pisang nipah. So korang tengok tekstur dalam dia dia tak benyek. So kalau korang beli pisang goreng, lepas tu korang patahkan ni. Okay, ni dah masak tau, masak melonyot tau. Okay, kalau korang patahkan dia kuning pekat, lepas tu dia benyek macam pisang apa namanya? Lemak manis ke apa segala. Itu pisang berangan atau pisang lain. Kalau pisang kepok geng, walaupun dah benyek sini, kau tengok ni. Nampak? Tengok color dia. Nampak? Sebab tu pisang nipah atau pisang kepok ni yang paling sesuai untuk digoreng bagi Bos Ijan lah. Dan pisang tanduk, tengok ni. Ada dua pisang tanduk. Satu pisang tanduk lang, satu pisang tanduk biasa. Rasa dia kalau korang comparison dan tidak masak, Bos Ijan goreng, Bos Ijan tengok korang color dia pun beza. Ni biasa buat keripik. Ni pun dulu buat keripik. Tapi sekarang tak tahu. Tak ramai orang tanam pisang tanduk ni sebab tandan dia tak besar dan tak meriah buah dia. Kalau lang ni tandan dia meriah, buah dia meriah sikit. Dulu-dulu banyak pisang tanduk yang ini. So sama juga. Korang tengok okey ni baru satu. Bos Ijan goreng yang macam dah nak busuk tau. Rupa dia. Kalau pisang emas, pisang lemak manis, pisang berangan, kalau dah masak macam ni, confirm kalau korang tengok dalam dia tak keras macam ni. Dia lembik kan. Korang makan tepungnya lembik, lepas tu dalamnya lembik. Okey, kalau kata ya ke Bos Ijan? Next. Okey, ni pisang-pisang macam ni tengok dalam dia. Nampak? Tetap colornya macam mana? Color dia macam pisang mentah macam ni. Sebab tu pisang nipah antara yang the best untuk digoreng bagi Bos Ijan. Oh, tak kuat lagi. Tengok ni. Okey. Tengok. Ni pisang nipah. Sebab tu pastikan dalamnya macam ni. Nampak? Sebab tu sesuai. Sebab ada staff Bos Ijan kalau makan pisang goreng, bos, kenapa pisang yang benyek? Ada yang lembik, ada yang tak lembik. Mungkin terlalu masak dan mentah kot bos. Tapi mana? Cuba aku rasa. Satu, kepok. Dua, pisang berangan. Cakap ni bukan sebab mentah atau masak. Ni jenis pisang dia. Bos Ijan cakap lah sebab kita ni tanam pisang dulu kan. So pastikan pisang nipah kalau korang nak buat goreng. Bismillah. Allah. Lama tak makan. Okay, dah.